So perasan kan, banyak juga motor-motor second hand kat sini, banyak owner lama dia dah lowered fork dia. Budak-budak type A ni Su memang tak faham. Tapi bila Su buat kajian secara mendalam, tanya budak rempit in-house kita, Saya. masuk akal juga. Syazrul cakap bila fork kita tu dah lowered, nanti handling kita akan jadi lagi padu. Sains Saja 5 pun dah ajar kita. Semakin rendah pusat, semakin rendah sesuatu objek, semakin rendah, alamak, semakin rendah pusat graviti, semakin stabil sesuatu objek. So, kalau kau ni jenis yang suka lenjan atas highway macam tak sabar nak jumpa Tuhan tu, jangan risau. Persentage nak masuk kubur tu mungkin akan rendah sikit. Kaki pun senang jejak tanah. Tak adalah rasa macam bergayut atas pokok kelapa. Plus point, motor akan nampak lagi handsome. Posing tepi longkang pun rasa macam masuk fashion show. Tapi janganlah rendahkan sampai nak cium jalan. Sweet spot dia 3 hingga 4 jari je. Fork ni kalau rendah sangat, nanti mudguard dia akan pecah. Dah pecah tu, bukan kita je menangis, dompet pun akan berlubang. So, kalau consider nak rendahkan fork tu, servis dia dulu. Tukar spring dalam tu, ambil yang keras sikit. Sebab spring standard kilang lembut sangat. Sebab itulah fork standard kilang ni dia tinggi sebab dia nak bagi ruang untuk damping. Kalau tak, hetak sikit terus senak. Kesimpulannya, yang standard ni dia selesa dan sesuai untuk jalan Malaysia yang berlubang. Yang low weight ni kita akan lebih stable on high speed and lower